Tajuk drama ni sepatutnya bukan Bloody Flower, tapi Bloody Hell. Lee Woo Geum, seorang lelaki yang ditangkap ketika sedang menjalankan medical treatment ke atas individu yang selama ni tak boleh disembuhkan. Kau tahu tak Woo Geum ni pesan apa waktu dia kena tangkap? Jangan benarkan lelaki ni dapat treatment kat luar lepas dia ambil treatment dengan aku. Dia takkan boleh survive kalau ada ubat lain dalam badan dia. Kau macam, kenapa weh? Lee Woo Geum ni ditangkap atas sebab dia dah membunuh lebih daripada 17 orang. Dan orang-orang yang dia bunuh ni, dia dah simpan mayat dia dekat tempat-tempat yang berlainan. Ada kat dalam pita ais, ada yang ditanam dekat belakang bangunan. Pendakwa raya memang habis-habisan membantras dia ni, nak pastikan hukuman dia adalah hukuman mati. Tapi Woo Geum merasa dia bukan orang jahat, dia orang baik. Sebab apa? Dalam badan dia, darah dia dah mutasi akibat daripada kemalangan dia. Dia seorang pelajar yang memang genius, jadi dia buat ubat dia sendiri untuk body dia. Dan ubat tu dia dah berikan kepada beberapa orang individu dan diorang survive. Gila kan? Sebab tu aku kata tajuk dia patutnya Bloody Hell. Pastikan dia berjaya, dia dah upah seorang peguam. Kalau kau tak nak bantu si budak Geum ni pun, kau terpaksa bantu. Sebab apa? Peguam ni ada seorang anak yang hampir mati. Hidup dia memang nipis-nipis, tipis-tipis je. Senang kata, esok lusa memang boleh mati. Dan dia perlukan sangat darah Geum ni untuk selamatkan anak dia dari tuduhan sebagai seorang pembunuh bersiri. Sekarang ni dia nak dapat keadilan sebagai seorang yang boleh mengubati orang ramai. Sekarang ni otak orang ramai, rakyat nak terima ke weh dengan kenyataan ini? Drama ni masih lagi ongoing. Kau boleh katakan episod 1, 2 tu dia agak macam slow sikit. Dia agak macam lembab-lembab, thriller yang lembab. Kau faham tak? It's not really engaging. Dah masuk episod 4 baru aku macam layan babe, baru kita love. Korang rasa macam mana? Let me know dekat comment section, okay?